Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif bin Ahmad Jelaini, pelajar OUM, dan bagi subjek NBCP 2626 Trauma and Emergency Care, saya akan berkongsilah berkenaan dengan kecederaan intra-abdomen ataupun kita kata sebagai intra-abdominal injury lah. Baik, kecederaan intra-abdomen ialah trauma yang melibatkan organ dalam rongga abdomen, sama ada akibat daripada trauma tumpul ataupun trauma tembus lah, ataupun penetrating trauma. Dan bagi organ-organ yang terlibat adalah organ-organ di bahagian abdomen seperti hati, limpa, pankreas, usus, perut, buah pinggang, pundi kencing dan salur darah utama lah. Jadi kecederaan intra-abdomen adalah kita kata sebagai satu kecederaan ataupun trauma yang melibatkan bahagian rongga abdomen. Dan organ-organ yang terlibat adalah di bahagian abdomen lah, seperti yang saya sebutkan tadi. Jenis-jenis kecederaan disebabkan oleh intra-abdomen adalah kita boleh bahagi kepada dua lah, iaitu trauma tumpul ataupun blunt injury. Yang kedua adalah trauma tembus, penetrating injury. Bagi trauma tumpul, kecederaan biasanya disebabkan oleh kemalangan jalan raya, jatuh daripada tempat tinggi dan hentakan objek tumpul. Jadi hentakan disebabkan kemalangan ataupun hentaman ataupun jatuh daripada tempat tinggi ini tidak menyebabkan kecederaan yang melibatkan pendarahan luaran, tetapi ia berlaku di bahagian dalam. Dan trauma tembus, penetrating injury, adalah seperti tikaman, tembakan dan objek tajam menembusi abdomen. Penetrating injury dengan luka yang dapat dilihat secara mata kasar lah, berbanding kepada trauma tumpul tadi. So, mekanisme kecederaan, berlakunya kecederaan intra-abdomen boleh disebabkan oleh tekanan yang kuat yang menghentam abdomen, seperti kemalangan jalan raya ketika seseorang menghentikan kenderaan ataupun berlakunya pelanggaran secara tiba-tiba menyebabkan tali pinggang keselamatan yang dipakai itu memberi tekanan yang kuat sehingga menyebabkan berlakunya kecederaan intra-abdomen lah. Ataupun boleh juga disebabkan oleh organ koyak akibat pergerakan secara tiba-tiba yang kita sebut sebagai deceleration lah. Penetrasi objek masuk dan merosakkan organ lah. Yang ini seperti tikaman dan juga tembakan lah. Dan boleh juga kecederaan intra-abdomen ni disebabkan oleh letupan. So, letupan menyebabkan tekanan gelombang belas yang berlaku mencederakan tisu. Seterusnya kita lihat adalah tanda dan gejala bagi kecederaan intra-abdomen. Yang pertama dia adalah akan ada, jika pesakit tersebut sedar dan pesakit boleh memberi kerjasama, maka secara kebiasaannya mereka akan mengatakan bahawa mereka akan komplain berkenaan dengan bahagian abdomen mereka sakit lah. Dan kita boleh lihat perut kembung ataupun distended lah ketika melakukan palpation. Dan terdapat juga lebam pada bahagian abdomen ataupun kita sebut sebagai Julian sign dan Gray Turner sign lah. Dan selain daripada itu, kita boleh tengok juga tanda gejala berlakunya shock ataupun renjatan bila mana tekanan darah pesakit adalah rendah dan nadi laju tanpa sebarang pendarahan luaran. Dan ketika kita buat rebound tenderness, terdapat rigidity lah jika melibatkan peritonitis. Dan melalui ujian makmal juga tanda-tanda intra-abdomen, kita akan dapati adanya darah pada
air kencing sakitlah, atau kita sebut sebagai hematuria. Ini disebabkan oleh berlakunya kecederaan pada organ tersebut. Seterusnya, pemeriksaan dan diagnosis. Pemeriksaan fizikal kita akan buat primary survey lah, ABCDE, airway, breathing, circulation, disability dan exposure lah. Dan kemudian melakukan pemeriksaan abdomen dan pelvis. Seterusnya adalah pemeriksaan makmal. Kita melihat pada hemoglobin dan juga hematokrit, dan juga ujian fungsi hati dan buah pinggang lah, untuk melihat sebarang kecederaan yang berlaku pada bahagian organ abdomen. Dan seterusnya adalah pemeriksaan melalui pengimejan lah, ataupun kita panggil sebagai scan. So ada 3 kaedah yang kita boleh gunakan. Yang pertama adalah ultrasound, ataupun kalau bahagian trauma kita gunakan sebagai FAST lah. Kedua adalah CT abdomen. Tapi CT abdomen adalah bergantung kepada keadaan pesakit lah. Jika pesakit stabil, maka kita boleh lakukan dengan CT scan. Dan seterusnya, yang ketiga adalah kita melakukan sinaran X ataupun X-ray untuk melihat sebarang free air ataupun udara bebas, dan untuk melihat sebarang kepatahan yang berlaku lah, kepatahan tulang yang berlaku lah. Bagi kecederaan intraabdomen, rawatan awal yang akan kita berikan adalah menggunakan ABC lah, melihat kepada jalan pernafasan, pastikan jalan pernafasan tidak terganggu, dan juga breathing lah, kita melihat kepada bagaimana pesakit bernafas. Jika memerlukan oksigen, maka kita akan memberi sokongan ventilasi lah melalui pemberian oksigen. Seterusnya adalah circulation. Kita melakukan pemberian cecair melalui intravena, dan juga jika berada di dalam hospital, blood transfusion adalah boleh diberikan. Seterusnya adalah kawal pendarahan. Jika pendarahan tersebut adalah pendarahan terbuka lah, open wound. Dan pemberian antibiotik jika ada kecederaan usus lah, jika melibatkan sebarang kecederaan usus, dan juga analgesia lah untuk pesakit sekiranya pesakit sedang. Komplikasi bagi kecederaan ini adalah seperti berlakunya peritonitis, sepsis, pendarahan dalaman berterusan, kecederaan salur darah besar, berlakunya fistula, dan juga kegagalan multi organ lah, multi organ failure. So, laporan kes. Seterusnya adalah laporan kes. Kes ini saya ambil daripada salah satu kes yang berada di Hospital Muar semasa saya praktikal ni lah. Baik, so aduan kes ini adalah kita menerima satu panggilan, terdapat satu kemalangan yang melibatkan sebuah lori yang terbalik di jalan Kunci Air Muar. Seterusnya adalah maklumat pesakit. Pesakit adalah seorang lelaki Cina, lelaki berbangsa Cina, dewasa, berumur 50 tahun, tiada sebarang penyakit lalulah. Dan lokasi kejadian adalah di Jalan Kunci Air Muar, dan masa kejadian adalah pada pukul 11 pagi 8 Disember 2025 lah. Pemeriksaan fizikal ke atas pesakit, kita dapati tekanan darahnya adalah 96/70 mm/Mercury. Kadar nadi adalah 121 per minit lah, dengan kadar oksigennya adalah 96%, kadar pernafasan adalah 28. Pemeriksaan fizikal yang kita lakukan adalah mengikut pada primary survey lah. Yang pertama, kita melihat pada airway normal, tiada wheezing ataupun stridor. Breathing, pernafasan, auscultation paru-paru adalah normal. Circulation, tiada pendarahan luaran, pendarahan rendah, tekanan darah rendah, dan juga disability, GCS 8/15 lah. Dengan skor bagi I adalah 1, verbal 2, motor adalah 5.
Exposure, terdapat luka abrasion pada bahagian dada dan tangan. Pemeriksaan abdomen, terdapat lebam pada bahagian umbilical region pesakit, dan abdomen juga agak distended lah. Okey, kemudian ujian penyiasatan yang dilakukan di Jabatan Kecemasan, hemoglobin adalah 10, sel darah putih adalah 5.6, arterial blood glasses pH 7.35, oksigen 80, CO2 40, laktat 2.2 lah. Ujian urin, terdapat hematuria lah, blood positif plus. Sedaran X, tidak ada sebarang keabnormalan, dan focus assessment with sonography in trauma ataupun FAST, terdapat cecair bebas dalam rongga abdomen pesakit lah. So, plan perawatan pesakit adalah pesakit yang ambulans yang merespon pesakit tersebut membawa pesakit ke hospital, dan kemudian di bahagian unit kecemasan pesakit dimasukkan ke zon merah lah. Dan kemudian di zon merah kita lakukan pemantauan tanda vital, kemudian pemberian IV line 16G pada lengan kiri dan kanan pesakit, memberi bantuan pernafasan melalui ventilator lah, maksudnya kita melakukan intubasi untuk secure airway pesakit lah. So kita buat juga resusitasi cecair, pemberian cecair, normal saline bolus, dan juga melakukan scan fast, sinaran X, dan juga transfusion darah lah, red blood cell lah. Dan juga yang kemudian bila kita dapat pastikan berlakunya kecederaan intraabdomen, consultation untuk melakukan pembedahan segera adalah telah dijalankan lah. So, kesimpulan daripada ini adalah kecederaan intraabdomen boleh mengancam nyawa lah. Ini disebabkan oleh pendarahan dalaman yang kita tak dapat pastikan bagaimana keterukan bahagian dalaman ini, terutamanya bagi kecederaan trauma tumpul, yang mana kita tak dapat melihat secara mata kasar bagaimana pendarahan dalaman tersebut berlaku. Kita mungkin hanya melihat kepada sign seperti jualan sign, seperti terdapatnya lebam, dan keadaan yang teruk ini melibatkan pendarahan yang berterusan, menyebabkan berlakunya shock atau renjatan, tekanan darah menjadi rendah, kadar nadi pun akhirnya akan rendah, perubahan neurologi pesakit, dan akhirnya boleh menyebabkan kematian lah jika kelewatan dalam memberi rawatan kepada pesakit yang mengalami kecederaan intraabdomen ni. Kemudian pengesanan awal dan rawatan cepat sangat penting. Ini kerana kecederaan intraabdomen ini boleh menyebabkan perubahan neurologi secara mendadak kepada pesakit disebabkan berlakunya banyak pendarahan. Maka perawatan awal perlulah dilakukan jika kita merawat pesakit. Bagi kes-kes intraabdomen ini, pemberian resusitasi cecair adalah sangat-sangat diperlukanlah, dan transfusion blood adalah juga sangat diperlukan, kerana melalui rawatan yang cepat dan awal ini boleh menyelamatkan pesakit. Dan pengesanan awal ini melalui pemeriksaan fizikal adalah sangat pentinglah bagi petugas yang terlibat secara langsung dalam menguruskan pesakit intraabdomen ini. Imaging, terutamanya CT scan dan FAST, boleh membantu menentukan rawatan. Ini adalah untuk memastikan, melalui scan ni kita boleh confirm lah sama ada berlakunya kecederaan intraabdomen ataupun tidak. Jika berlaku, adakah bagaimana organ-organ yang terlibat tersebut cedera, sama ada teruk ataupun tak teruk, itu akan menentukan rawatan lah. Dan ini akan membantu untuk pesakit mempunyai prognosis yang lebih baik lah.
Dan rawatan bergantung kepada jenis organ dan kestabilan pesakit lah. So jadinya seperti rawatan contohnya seperti CT scan, jika pesakit tidak stabil, adalah sukar untuk dilakukan CT scan tersebut. Dan jika terlalu, dan semua kecederaan yang melibatkan intra-abdomen memerlukan pembedahan lah untuk memastikan pendahan berhenti dan pesakit dapat survival chances yang lebih tinggi lah. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.